Imam Al-Ghazali menabadikan sebuah kisah raja, iaitu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 2, iaitu Raja Hisham bin Abdul Muluk. Bahawatnya Raja Hisham yang tengah di haji di Mekah. Jadi yang sahabat inan hana nadabi ini hujat. Kemudian yang jawatnya yaitu Tausnya adalah sidra ulama masanya. Wate gejat Taus. Wate gejat pertama silau dalam 442 dia berdua. Alihnya hana Muhammad Jaro Raja Hisham. Dan hana saling Hisham dengan Amirul Mukminin. Gekan ju Assalamualaikum Hisham. Menan gekan ju. Alihnya hana kunyah ke Hisham. Dan wate gedua ikut Hisham ju. Guhai gayan Hisham ju. Kiban Hisham menang ju. Maka hubungi dari Hisham dan para algojo Hisham yang kena poh ke. Agar baik apa. Nyo dengan haji yo. Mekah hajat poh. Kemudian kan dari Hisham. Ya Taus, man ladzi hamalaka ala ma sanata. Putra salah lon sehingga rona pegat lagi yang ke lon. Kan tu qala jawab. Wa man ladzi sanatu. Putra malum pegat ke rona. Kan jauh Hisham bin Abdul Muluk. Tasuk silau dibinah tempat dua kani luar. Hana da Muhammad Jarolun. Hana da bi salim kulun ya Amirul Mukminin. Hana da pegat kunyah kelon. Alihnya tadu di kelon ju, ni hai kelon Hisham. Jawab tahu. Oh, menyanyian masalah. Lon siti euro lon tu sila bi sampai saja dah suruh 5 dalam wate lon menghadap Allah Taala. Masuk lon dengan Allah Taala. Lagi kan. Yang dupnan lon pegan ke Allah Taala, hana pernah Allah Taala siksa lon. Hana pernah Allah Taala bungih ke lon. Dan adapun pakan hana lon kunyah hana lon khoi gerona Amirul Mukminin karena hana mandum urus senang gerona. Maka hai don hoi gerona Amirul Mukminin. Dan adapun kun kata hana kata kunyah kelon. Betul jawab boleh Taus. Allah Taala dan kebunan kepada anbiya ke kepada aulia ke. Ya Daud. Ya Isa. Hana kun. Ya Nabi Daud. Ya Nabi Yahya. Ya Nabi Isa. Hana yang nak kunyah ke musuh ke. Dapat dia dah Abi Lahab. Lagi han. Dan nak gedinga ba Amirul Mukminin. So Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Putra nak begah. Iza haratta an tanzura ila rajulin min ahlin nar fandur ila rajulin jalisin wa haulahu qaumun qiyamun. Apabila ingin takkan sira penghuni neraka, maka kanalah sira orang yang hidup sementara orang sampingnya idang. Yang so begah. Kau tengok begah. Sayyidina Ali. Jadi menyeraja ke mana? Raja ke kedua orang sampingnya ke gedang. Maka dia tunggu haji menang. Orang jabu anak-anak menyekal kepada gore. Dang tak nang dua gore dua ju. Menasih kadang-kadang waktu orang beratok. Dia beratok. Kadang waktu kedua kedua ju. Olehnya kalau malah intak go. Tahu san. Kan le Hisham. Maka kan Hisham. Kan. Ini nasihat gelon. Kipan ulama raja awai. Bila ke nasihat ba ulama. Putra kene Daus. Sehingga orang akhirat na uli ube gunung. Na kala ube unta. Yang tugas ji dikap pemimpin yang hanadi. Yang hanadi terhadap rakyat. Alihnya kiban dalam tumah. Alihnya bedah. Tahu dia awayu. Yang tum gak kena gak nasihat raja tu. Kaji dia yang punya hawa je pemimpin. Dua je nak buat tapi buat di